bayi ni pada awal ni masa sebelum kita nak buat pukung ni, dia macam tak best lah. Duduk dalam ni apa, duduk dalam ni. Tapi bila dah buat, tengok ni nampak kepala je. Lepas tu dia punya kedudukan bayi tu, dia seakan-akan macam kita duduk dalam perut ibu kita. Dan dalam masa 5 minit bayi tu dah boleh tidur dah selama beberapa jam. Dan dia takkan terkejut, takkan rasa tak selesa sebab kita duduk memang sangat-sangat selesa. Nampak kepala je. Dia dah buat dah. Sekejap lagi tidur. Dia aktiviti ni boleh tak buat kalau kita nak sembang-sembang? Boleh. Kalau biasanya jamuan-jamuan apa kan, jadi anak-anak ramai buai tak cukup, maka bolehlah digantung macam ni. Biasanya orang Banjar ni buat dia nak buat misalnya nak buat keduri ke apa kan. Jadi anak-anak kecil ramai, jadi tak cukup buaya-buayan kan. Jadi cara ni lah yang lebih orang kata sesuai lah. Dah dekat tu. Ni kalau usia bayi pun biasanya memang dalam lingkungan kita ataupun yang besar ini sampai dia boleh sebelum jalan lah biasanya. Biasanya dia akan suka tidur kat sini lah. Yang sebelum jalan kan. Senang lah macam tu. Berapa lama dia tidur? Kalau betul-betul 2-3 jam dia boleh tidur. Ya, dan dia tak terperanjat. Kalau dia kat macam ni kamar dia tak terperanjat. Tidur lena lah. Banyak kali kalau orang Banjar tu sekarang ni masih lagi lah. Ada lagi yang masih menggunakan terutamanya di kampung-kampung. Kalau di bandar tu mungkin dah ada dia tak tidur kalau anak dia dalam cara pukul macam ni. Dah tidur dalam ada macam baby bed baby kan. Macam tu. Jadi tak bandar ni macam tu lah. Kalau di kampung biasanya macam ni masih lagi diteruskan. Masih lagi diteruskan macam ni. Kalau orang Banjar lah. Kalau orang Melayu tu rasa tak ada. Sebab dia kata takut tinggal patah lah, takut macam terlampau sangat kan. Jadi dia rasa macam pelik lah. Jadi kalau sebab pernah sebab saya, bapa mertua, mak mertua orang Terengganu. Jadi bila anak nangis tak ada cara lain, saya guna macam ni lah. Dia pun pelik, tak patah ke pinggang cucu saya ni, kata dia kan. Jadi saya kata tak, dia seolah-olah berada dalam perut, baik dalam perut ibu. Wadah keping ni kira terkenal lah di kalangan masyarakat Banjar. Mana setiap keluarga tu mesti tahu buat? Tahu. Wadah keping. Keping tu maknanya keping lah. Dia berkeping-keping. Ya. Wadah keping tu dibuat macam mana tu? Daripada tepung, digulung-gulung, lepas tu dinipiskan jadi macam duit siling. Dia besar-besar duit siling tu. Lepas tu dimasak dengan kuahnya manis lah, pakai gula merah. Orang boleh ketengahkan dia punya permainan tradisional dia, masakan tradisional dia Jawa ada dia punya ni dan terkenal seluruh negara. Kenapa kita tidak? Makanan kita pun tak kurang hebat ya. Memang sedap, orang suka, tapi kita malu nak ketengahkan itu makanan orang Banjar. Kita malu mengaku kita di Banjar. Orang Banjar sebenarnya dia lemah lembut, ayu, pandai masak. Semua orang Banjar pandai masak. Masak dia sedap-sedap. Tak percaya kita cuba kat sana. Tidak sah jika datang ke daerah masyarakat
masyarakat Banjar di sini tidak menikmati keenakan masakan tradisi etnik ini, iaitu wadai kiping. Bubur manis yang diadunkan bersama tepung, santan, gula merah dan juga durian. Pada zaman dahulu, sebelum bubur kacang diperkenalkan, wadai kiping merupakan makanan pemanis mulut yang paling digemari masyarakat Banjar ini. Etnik yang berasal dari Kalimantan, Indonesia ini mula berhijrah ke Tanah Melayu pada pertengahan abad ke-19. Sumber makanan ini bukan saja mudah didapati, malah ia juga merupakan sumber tenaga yang amat penting. Bagi anda yang belum mencobanya, datanglah ke Tanjung Resam Mesir ini. Kapah kita sedia menjamu selera anda. Jeruk daripada nangka atau cempedak yang diletakkan dalam bekas macam ni, diletakkan garam dan air saja. Pertama ialah kita letakkan sedikit minyak untuk menggoreng ni. Okey, tunggu minyak panas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ya. Ikan bilis. Ikan bilis sikit. Okey, masukkan sikit. Serbuk perasa. Sikit. Gula sedikit. Saya difahamkan ada 3-4 jenis dia punya menu hari ni. Berapa minit Sekejap je. Tapi kalau boleh biar dia garing tu sikit lah. Kamera mana? Kamera sini. Susah dia rekod. Menu pertama sudah pun siap. Ini dia. Panggil mandai Goreng. Mandai goreng. Dan untuk menu yang kedua masih lagi menu etnik Banjar. Jadi kita nak masak apa pula ni puan? Menu yang kedua ni ialah ikan wadik goreng. Wadik goreng ni ialah ikan sungai yang telah dijeruk. Ini ialah ikan lampam, ikan tasik ke ikan sungai dia sesuai lah untuk dijeruk, yang dipanggil wadik. Dijeruk lama lah, bertahun-tahun dia tahan dengan asam asam jawa tu kan. Okey, wadik goreng kita pun sudah pun siap. Ikan pun dah goreng, kita punya bawang semua pun dah siap, dah garing sikit. Kita taburkan ke atas ikan ni. Okey, untuk menu kita yang ketiga, apa yang kita nak masak ni? Yang ketiga ni ialah sambal niut. Sambal niut Jadi bahan-bahan itu Bahannya ialah masukkan lada dahulu, ikan bilis dan bawang besar, kelapa, parut sikit, dan juga garam sikit, garam lah. Itu je. Menu kita yang ketiga pun telah pun siap. Ini ya, Sambal niut. sambal niut.